Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira, Allah Ta'ala kata, adakah kamu kira mau ingat sesungguhnya kami menjadikan kamu sia-sia gitu je? Hok saja-saja gitu tu binatang. Allah Ta'ala buat binatang tidak mayang, tak puasa ikut dia. Nak berok mana pun, nak makan upuk, nak makan sayur orang, ikut dia lah. Dia tak ada akal macam ke manusia, dia tak ada agama. Allah kata, adakah kamu manusia, kamu orang-orang yang beriman, mau ingat kami jadikan kamu sia-sia gitu saja? Sesungguhnya ingat, kamu akan dikembalikan kepada kami. Kayak mati. Mati kita maknanya akan dihisap. Dalam kubur dihisap, akan disoal maknanya, marabbukum, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Kata Allah lah, insya-Allah. Allah lah maknanya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad lah. Siapa saudara-saudaramu? Orang Islam lah. Bukan main khabar orang mati pula dalam kubur tu. Main bola atas dunia habis gitu je lah. Tak tanya dah dalam kubur tu. Dalam kubur saudaramu siapa? Orang Islam. Aku tak kira parti. Aku tak kira parti. Saudara aku tak kira parti, tak kira bangsa. Mau orang Rohingya ke, kalau mau Islam, saudara aku. Mau orang putih, mau orang Cina, mau orang India, mau parti mana, mu saudara aku tak mau balah dengan mu. Cuma main bola je, berlawan bola. Kalau main parti, berlawan parti tu je. Bukan nak balah. Mu silap hari bulan ni, mu ingat kena balah. Mu baca kisah perang Badar pun. Hak tu lain Islam dengan kafir, dia perang balah sungguh. Tu bukan main bola tu. Macam kita ni macam main bola je. Bola warna pula ustaz? Atas semangat persaudaraan. Persaudaraan. Main politik ni persaudaraan. Apa yang mungkin sungguh dah lalu sangat ni? Siapa tak mau paling-paling, siapa tak mau tegur, mau ingat kita tak mau Islam ni. Kita istiqamah dengan Islam. Duduk dalam parti mana pun. Bukan mu saja istiqamah dengan Islam. Kami pun istiqamah dengan Islam. Mu jadi kerajaan ke, mu jadi pembangkang ke, mu negeri mana ke, mu orang Islam parti mana, istiqamah dengan Islam. Cuma kami tak kabur, kadang-kadang tak tepik-tepik lah. Hakikatnya orang Islam, dia duduk dalam parti mana pun, dia beriman dengan Tuhan tu je lah. Dia percaya ke Nabi Muhammad, Nabi dia tu je lah. Cuma berbeza tu mazhab, berbeza tu parti. Saya bercakap politik ni dalam majlis surga, bukan saya cerita habbalah sokong. Saya nak khabar biar terbuka, biar jangan balok. Saya cakap politik lain. Saya cakap politik nak suruh baik, bukan nak suruh asabiyah mohon ni aku hok ni. Saya ambil peluang sikit. Sikit-sikit saya ambil, maknanya tujuannya nak beri faham bahawa jangan sangat melampau baik dengan semua orang. Kalau orang tanya, malaikat tanya siapa saudaramu? Orang Islam. Orang beriman tak ke parti mana. Dan kalau mu main kuat dah lalu atas dunia bak ni asabiyahmu, mu nak jawab mana dalam kubur. Silap hari bulan. Hak ni kata parti aku saudara aku, ni kata parti aku saudara aku. Bahaya, jangan termain-main. Bawakan nyakit itu sampai ke dalam kubur tu silap hari bulan. Dah nak buat lagu mana? Jangan berlebihan sangat. Semayang pun tak boleh berlebihan. Puasa tak boleh berlebihan. Baca Quran tak boleh berlebihan. Orang azam tak boleh berlebihan. Dah lagu mana berlebihan azam? Azam macam Nabi ajar lah. Semayang macam Nabi ajar lah. Jangan berlebihan. Main bola ke pun berlebihan bahan kad kuning, kad merah, tak boleh main teguh. Maknanya Islam ajar wasatiyah. Dia ada maknanya comel, dia ajar